Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dipanjangkan usia kita, dikurniakan kesihatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, insya-Allah. Ya, kalau jasmani saja tak ada makna juga kan kalau rohani itu sakit. Tapi kalau rohani itu sihat, insya-Allah, sakit macam mana jasmani pun kita tetap sihat, ya, insya-Allah. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab yang yang akan kita bawa balik ke akhirat nanti adalah kesejahteraan iman kita, betul tak? Jasad ni memanglah perlu kan, sebab dia kenderaan. Tapi kalau kita sakit jasmani ni, mati je hilang lah kan. Dah mati, tak ada dah kencing manis, tak ada dah darah tinggi, tak ada apa dah, habis dah kan. Tapi yang kita akan bawa sana ialah rohani tu, kalau tak sihat kan. Jadi yang menyebabkan rohani kita tak sihat ialah banyak dosa, betul tak? Jadi nak menyihatkan rohani kita, banyak istighfar. Okey, dan alhamdulillah, satu lagi anugerah besar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah kehadiran Zulhijjah. Tahu kan? 1 hingga 10 Zulhijjah tu merupakan 10 hari terbaik di dunia. Ya, 10 hari terbaik di dunia. Dengan erti kata, dalam 10 hari ini Allah paling suka kita buat amal soleh. Maknanya amal soleh yang kita buat pada 10 hari pertama Zulhijjah tu, dia tak sama dengan ibadah pada hari-hari lain. Kita selalu kejar Ramadan kan. Betul, Ramadan adalah bulan terbaik. Bulan terbaik. Tapi 10 awal Zulhijjah ni dia kata hari terbaik. 10 hari terbaik. Sebab tu ulama dia berselisih pendapat yang mana lebih afdal antara 10 hari Zulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Kan kita tahu 10 akhir Ramadan tu kelebihan dia kerana salah satunya ada Lailatul Qadar. Itu yang menyebabkan kelebihan dia tu, sebab nak kejar Lailatul Qadar, yang memang tak diragui lah kelebihan Lailatul Qadar itu, sebab satu malam bersamaan lebih dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan, lebih dari khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tapi yang ini dia bukan nak cari satu hari, bukan, 10 hari tu. Setiap hari adalah hari terbaik. 10 hari. Jadi sebab itu sebahagian ulama dia cuba, dia cuba sinergikan antara dua, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Mereka berpendapat kalau siang 10 hari Zulhijjah inilah yang terbaik. Maknanya lebih baik daripada bulan Ramadan kalau siang hari 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau malam, kalau waktu malam Ramadan lebih baik. Kan, sebab apa? Sebab antaranya ada satu malam Lailatul Qadar. Ya, tak kira lah apa pun. Tapi maknanya 10 awal Zulhijjah ni kita jangan sia-siakan. Banyakkan amal kebaikan. Tak kira lah. Kan nak pulun Quran, nak khatam 10 hari tu pun pulun lah. Pahalanya sangat besar. Nak banyakkan zikir. Kalau katakan istighfar tu, kalau hari biasa 100 kali, kalau 10 hari 10 Zulhijjah, tingkatkan berapa ratus, contoh je. Kan, kalau solat duha tu selalu 2 rakaat, yang ini tambah lagi lah berapa rakaat boleh tambah. Gitu sedekah, jangan sedekah, tu paling afdal juga sedekah kan, sebab sedekah ni walaupun sedikit dia dapat membentengi kita daripada api neraka kan.
Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, dia kata, pelihara dirimu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah secubit buah tamar, kan? Secubit je. Tak payah sekilo, kan? Bukanlah tak payah sekilo. Maknanya kalau secubit tu tak ada orang lah kata tak mampu, kan? Jadi maknanya Nabi nak bagi peluang semua orang nampak betapa pentingnya sedekah ni. Kan? Jangan tak ada orang alasan, alah saya miskin macam mana lah sedekah tak mampu, kan? Dia Nabi bagi peluang secubit pun dia mampu menjadi benteng pada api neraka. Jadi makna kalau 10 hari terawal ni setiap hari bagilah sedekah. Kan? Apalagi amalan yang baik, cari ilmu. Kalau ada macam ilmu pada hari itu, jangan kata ada tak larat lah, jangan kebut, kan? Sebab tahun depan belum tentu kita hidup, betul tak? Ada jamin tahun depan boleh lah kita. Kan? Majlis ilmu adalah satu kelebihan yang sangat besar, sebab kita keluar jauh rumah dengan tujuan nak cari ilmu, Allah dah mudahkan jalan ke syurga. Belum tentu sampai pun, keluar je berjalan tu dah buka pintu syurga dah, Masya Allah. Kelebihan mencari ilmu. Dan ada orang sepanjang berada dalam majlis ilmu ni, malaikat duduk payungi dengan rahmah. Malaikat duduk payungi dengan rahmah, sakinah, duk doakan, minta ampun untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Kita tak dapat doa-doa tu kalau kita berada tempat lain, kan? Tak dapat. Dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, kelebihan besar, Masya Allah. Kan? Jadi tu saya nak ingatkan diri sendiri dan kawan-kawan sekalian, kita kata apa, beri perhatian penting. Allah memang nak beri kita kelebihan. Dan salah satu daripada 10 hari ni, kan, hari ke-9, hari ke-9, hari Arafah, puasa hari tu, satu hari puasa, Masya Allah, Allah ampunkan dosa setahun lalu dan setahun kemudian, Masya Allah. Sangat-sangat besar fadilat. Bayangkan puasa tahan satu hari, ya Allah, kan? Satu hari je puasa, 2 tahun Allah ampunkan dosa. Kan? 2 tahun. Kalau kita musafir, boleh tak kita baca sunat? Kita musafir dalam masa ada 9 jam. Okay. Kita musafir. Tapi kita nak juga puasa sunat tu, boleh? Apa tak boleh? Boleh. Musafir ni tidak menghalang kita dari puasa. Cumanya kalau orang kata diberi kelonggaran untuk tak puasa. Ramadan, kan, diberi kelonggaran untuk tak puasa. Tapi dia kata wa antasubu khairul lakum. Kalau boleh puasa, lebih baik bagi kamu. Itu sebahagian ulama sebut, dia kata kalau puasa, selagi kita mampu, lebih afdal puasa. Berbeza dengan solat. Solat ni diberi kemudahan untuk qasar, kan? Jadi itu lebih afdal kita qasar ketika musafir berbanding dengan solat tamam. Okey, jadi kalau mampu puasalah, nak rebut pahala tu, kan? Nak balik kampung, ya. Nak balik kampung. Alah, kampung jauh mana je, kan? Saya ni baru balik dari Kelantan kemarin. Okey, gitulah dia, ya. Jadi maknanya senaraikan amal soleh yang kita mampu isi untuk 10 awal Zulhijjah. Shopping untuk pahala. Shopping untuk pahala. Shopping untuk pahala. Macam mana tu contohnya? Macam dia yang 10 hari ni, kan dia ada hari buku, Arafah, kita ambil orang kata apa, peluang. Jadi lah dia datang teruskan nanti, kan. Baru faham maksud. Ustazah ingatkan pergi shopping pahala tadi.
Oh, nak shopping pahala. Gitu. Okey, pandai juga. Okey, betul lah tu. Jadi maknanya rebut untuk kita. Allah dah bagi peluang kan? Allah dah bagi peluang. Nak tunjuk Allah ni sangat pemurah, sangat pengasih, sangat penyayang, sangat nak bagi kebaikan kepada hamba dia kan. Sebab tu dah satu hadis dia kata kalau hamba tu menghampiri Allah, kita baru pergi sejengkal dia dah datang satu hasta kat depan kat kita kan. Baru melangkah sikit je dia datang. Kita baru berjalan bertatih dia dah berlari datang. Nak bagi sangat pahala tu. Okey insya-Allah. Okey insya-Allah mudah-mudahan kita ada kekuatan lah ya untuk merebut ganjaran yang Allah sediakan insya-Allah. Dan nak lebih lagi pahala sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada ialah orang dekat dengan kita kan. Suami kita, anak-anak kita, jiran kita, kawan kita, siapa-siapalah. Jadi kalau dalam 10 orang kita sampaikan tu takkan tak ada seorang pun yang sangkut kan. Kalau seorang pun beramal dengan kebaikan yang kita sampaikan, kita dapat pahala penuh dah. InsyaAllah. Okey. Dan dia pula sampaikan kepada orang lain, oi dapat pula lagi. InsyaAllah.